Okay, hari ni kita punya staff daripada Abang Vape Pemborong Subang sedang tunjukkan teknik flavoring menggunakan apa? Tank apa ni? Subtank mini. Subtank mini okay. So bagaimana tu, cuba cerita sikit sambil buat kerja tu, kau sebut sikit ni. Ni saya gunakan kanta 28 saja. 26, minta maaf. Dan diameter 20. Saya gunakan 6 loop saja untuk dapatkan ohm 0.7. 0.7 So yang tinggikan tu macam mana ni? Cerita ini saya lebih tinggikan lah dia punya coil tu supaya rasa manis dia tu naik. Dan beginilah cara teknik saya lah. Okey, memang terbaik lah. Tu dia. Alright. So teknik ni kalau ada masalah macam rasa macam tak sampai, tak manis apa semua, boleh guna teknik ni. Ya. Teknik rasa ni. Ya. Okey. Jatuh pula. Apa yang jatuh tu? Sampai jatuh kata. Kata. Dia saya tarik dengan kaki tu. Okey, ini adalah video pertama Amin buat kerja. Alright. Sebelum ni saya tengok je kan. Lepas ni jangan lupa cari Brother Amit kat Cuba. Sebab dia buat teknik naikkan flavor manis kata Okey, Cuba Amit, lepas ni hang teruk kau cari ni. Bogor. Ni bogong. Alright. Bogor. Dia teknik manis juga Okey, so sekarang ni kedai Cuba Vape ada teknik teknik satu resepi lah yang dah tak rahsia sebab dah video kan dah beritahu. Tapi kepada yang malas nak coiling tu, mari sini. Kita bagi coiling terbaik terbaik, quality untuk flavoring. Alright, lain tak ada. Bye bye.